Aku pulang. Okey, dipendekkan cerita, nasib aku memang tetap dekat kampung. Sebenarnya, ada cerita di sebalik mi. Kalau korang nak tahu, masa aku tengah tunggu result, sambil-sambil aku dengar earphone, poster sampai. Tapi... Poster! Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Dek. Ni ada surat untuk Arif bin Manap. Masya Allah, terima kasih, Dek. Sama. Beasiswa? US? Fitri! 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 Kau ni nak apa? Memekak-mekak ni. Saya tengok aku senang ke? Siapa tengok ni? Benda apa ni? So, beasiswa si lembut tu lah. Beasiswa? Beasiswa tu apa? Beasiswa tu offer letter lah pergi overseas. Kau biar betul. Serius lah. Ni kalau mak ayah tahu ni, masak ni. Kau nak jaga orang tua tu? Aku tak nak. Aku pun tak nak. Kau ada cadangan? Aku rasa kan, aku surutkan surat ni. Tak payah suruh-suruh. Kita bakar je. Biar je si lembut tu. Bakar. Kita bakar. Cepat, bakar. Kaki lah. Pada muka si lembut tu. Beasiswa US? Arif bin Manap? So, tak dapat pergi overseas lah? Hoi! Kakak! Fitri! Kalau aku bagi tahu ayah, mati korang. Kau ni memang siap kau ni. Dak, engkau ni apa masalah engkau? Tak bukan bakal soalan. Aku punya pasal lah yang kau masuk campur kenapa? Ha? Aduh, sakit lah bang. Tak payah. Dak, engkau nak bagi tahu tak sekarang ni? Tak, dia minta maaf. Dia minta maaf. Engkau jaga mulut engkau. Kau bagi tahu, mampus kau.